Okey, geng. Assalamualaikum dan selamat datang, guys. Okey, hari ni saya nak buat penerangan sedikit untuk epic baru yang ada keluar 8 epic untuk kita cuba spin, untuk kita claim, yang Konami bagilah, yang update hari Khamis hari tu pada 8 Mei. So, hari ni saya nak explain macam mana cara-cara untuk dapatkan 30 kali percubaan spin epic free. Okey, so dia ada kena main event, dia ada login. So, kat sini kalau awak nampak, so kat sini kita akan ada 21 kali login. So, kalau korang sini login 21 hari, korang akan dapat 11 kali try spin untuk 300 player tu. So, korang akan dapat 11 kali dekat sini. So, hari pertama semalam, korang dah login, so dapat 1 kali spin. So, hari ni hari kedua dapat 20,000 GP. So, korang login sampai 21 hari bulan. 21 hari korang login, korang akan dapat total 11 sekali spin dan korang akan dapat 160 koin lah. So, korang login saja 21 hari, jangan skip. Login saja. Setiap kali pukul 10 pagi, login. 10 pagi, login. So, cukup 21 hari korang login, korang akan dapat 11 peluang untuk spin player epic. Okay, so itu yang pertama yang korang kena perlu lakukan. Okay, so kalau tengok sini, dia ada dekat sini kalau korang boleh baca. Kalau korang baca dekat sini, dia pun dah bagi tahu. Okay, Konami pun dah bagi tahu. Special login 21 hari kita akan dapat 11 kali. And then objektif campaign, yang kita kena ada objektif lah. Dengan challenge event pun mungkin ada event akan datang, kita akan dapat. So dekat sini kita akan dapat 30 kali peluang. Kalau anda tengok dekat hujung sana tu, Konami dah tunjuk, kita akan dapat 30 kali peluang untuk spin yang dekat 300 player. And then apabila korang dah spin 21 kali, korang berpeluang untuk claim antara 8 player tu, korang boleh claim satu. Okay. Lepas cukup 21 kali spin, daripada 30 spin tu korang dah 21 kali try, korang dah boleh claim untuk player 8 dekat situ. Okay, so first dekat sini saya nak beritahu macam mana untuk objektif 8 Mei yang keluar. So dekat sini korang boleh untuk minggu ni sahaja korang boleh cuba 7 kali spin. Okay, 7 kali spin dekat 300 tu. Okay, so semalam kita dah semalam masing-masing dah cuba masuk. Semalam masing-masing dah cuba login. So dekat sini korang dah try satu, betul tak? So kat sini korang dah try 299 daripada 300, korang dah try satu kali. So kalau siapalah bernasib baik, so kalau korang dapatlah. So satu kita dah try. So kita perlukan lagi 6 kali login lah. 6 kali spin. So macam mana nak dapatkan 6 kali spin tu? Korang perlu pergi dekat mission. Korang baca dekat sini. Okay, tekan dekat anniversary ni. And then ini objektif. Yang ni dekat atas korang nampak kat sini tadi kan. So kalau korang spin 21 kali dekat player 300 tu, baru korang berpeluang untuk dapat yang ni. And then korang claim dekat 8/8 tu. Claim dekat sini, dekat sebelah dia. Lepas korang spin dekat sini 21 kali, daripada 30 tu korang spin dah 21 kali. And then korang boleh claim dekat sini. Salah satulah antara 8 player korang boleh claim. So untuk hari ni saya nak bagi tahu macam mana cara-cara untuk dapatkan total 7 kali spin. Semalam kita dah spin, so lagi 6. So first korang perlu pergi dekat sini tau. Korang perlu pergi dekat sini. Korang baca dekat sini. Okay. So dekat sini korang kena menang berlawan dengan AI lah. So dia 0/3, 0/6, 0/9. So maknanya 9 match. So korang kena menang 9 match lawan AI. So saya bagi tip paling mudah untuk korang menang lawan AI. Korang perlu pergi sahaja dekat sini. Korang pergi dekat sini sahaja. Korang perlu pergi saja dekat mission. Korang pergi dekat skill up gambar Messi ni. Korang main dekat nombor 10 tu. Nombor 10 tu maksudnya golden goal. Sekali korang goal, terus habis tu match. So korang main dekat nombor 10 tu, korang main 9 kali. Apabila korang dah main 9 kali match, korang dah menang 9 match, automatik dekat sini korang punya objektif dia akan complete 9/9, and then korang akan jadi 1, 2, 3. So akan jadi 3 level kat situ. Bila korang dah complete 9/9, automatik dekat sini dia akan jadi 3/3, 3/6, 3/9. So automatik dia akan jadi kat sini.
Sebab satu objektif kalau satu sahaja 0/3, kalau korang complete 3/3, automatik dekat sini clear objektif pun dia akan jadi 2/3. Dia akan tambah lah setiap kali satu objektif complete, dia akan objektif ni dia akan bertambah bertambah tambah. So dekat sini korang dah main tak di sini 9/9 and then complete 3, so korang dapat berpeluang 2 kali spin. 2 kali spin campur dengan yang ni. Okay. 2 kali spin campur dengan yang ni, korang akan dapat lagi antara nanti korang akan dapat 1/3 ni dengan 1/3 dengan 1/6 ni korang akan complete nanti. Dekat sini korang akan dapat 2 peluang kat sini. So korang main sahaja dulu AI 9 match. Yang ni pula korang kena main 2 game dekat AI juga. Dekat mana? Saya boleh tunjuk kat sini. Korang pergi dekat sini saja. Pergi dekat home, korang pergi dekat match. Korang tekan match. Korang pergi dekat event versus AI. Korang main yang ni saja dekat sini. Korang main saja dekat sini. Korang main 2 match. Korang setting saja setting legend je. Korang setting legend, korang jangan main tak apa, korang bagi AI yang main. Okey, korang buat macam ni. Korang main, korang bagi AI main sambil-sambil tengok movie, sambil-sambil video call dengan awet, sambil-sambil borak dengan kawan ke. Korang tekan tu match, bagi AI yang mainkan. Habis 2 game, menang 2 game, complete. Menang 2 game, complete dekat sini. So bila awak menang 2 game, complete lagi dekat sini. So, awak akan dapat lagi satu peluang untuk spin daripada 300 player tu. Dapat lagi satu peluang. So, itu untuk yang ini. And then yang ni macam mana pula? Okay, yang ni pun korang kena menang juga 3 match bertemu online. Online ni dia macam-macam ada. Kalau awak nak main division, 3 match pun boleh complete. Awak nak friendly dengan kawan korang, 3 match pun boleh. Ataupun korang nak main event dekat sini, ataupun korang main dekat event dekat sini. Okey, dia ada online kat sini. So korang main je kat sini, salah mana salah satu tak kisah. Korang main 3 match pastikan menang. Okey, kalau paling mudah, kalau korang ada kawan, korang friendly je dengan kawan korang, setting saja golden goal. Itu paling mudah lah kalau korang ada kawan lah. Kalau tak ada kawan, korang kena main division ataupun event lawan online tadi. So korang complete tak kat situ, korang kena menang dengan online match 3 game juga. So korang menang 3 match kat sini, so korang akan dapat lagi satu spin. So total dah berapa dah? 1 2 3, korang dah complete objektif 3 dekat sini. 4 1 5 6 7. So 3 so jadi 7 objektif. So 7 objektif campur 1 jadi 8. So 8/9. So bila jadi 8/9, awak akan dapat level 1 apa yang 1/3 1/6 tu awak dapat 2. So dapat 2 kali spin. So 2 dekat sini. Dekat sini awak dapat 2. Dekat sini awak dapat 2. So 4. Dekat sini dapat 1. So 5. Dekat sini dapat 1. So 6. So 6 kali peluang untuk hari ini. So korang dapat 6. And then semasa masuk semalam jadi 7. So korang boleh spin dekat sini 7 kali dekat sini. So untuk dapatkan lagi daripada 30, so 7 lagi 23 peluang lagi, bila je? So untuk 23 lagi peluang, kena tunggu hari Isnin ni, kena tunggu hari Khamis ni. Sebab event ni kalau awak nampak, event ni sampai 21 hari. So sekarang tinggal lagi 19 hari lebih lah, 20 hari lah. So event ni 21 hari. So kena tunggu lagi objektif yang akan keluar hari Isnin nanti, Khamis nanti, apa yang kena buat, apa yang kena selesaikan. So baru kita boleh complete dekat sini 30. So bagi saya, untuk claim dekat sini, saya nasihatkan korang supaya hati-hati, sebab apabila korang dah spin dekat sini 21 kali, automatik korang boleh claim seorang dekat sini. Untuk saya nasihat lagi sekali, korang spin dulu sini 30 kali, complete 30 kali spin, baru korang niat claim dekat sini. Kenapa? Sebab nanti contohlah kalau korang dah spin kat sini 21 kali, korang dah berpeluang boleh claim kat sini. Saya takut contoh korang claim Owen, takut spin yang ke-30 tu dapat Owen juga. So jadi awak akan dapat 2 Owen dan rugilah kat situ. Konami bagi free ni jarang-jarang dapat peluang player yang sama. So bagi saya, korang jangan claim lagi dekat sini. Korang spin sahaja dulu kat sini, habis 30 kali spin, 30 try,
baru korang fikir nak claim siapa. Sebab apa? Takut nanti dapat player yang sama. So contohlah sini dalam PD 30 tu awak dah dapat Owen Batistuta. So dekat sini awak boleh pilih lah selain daripada Owen Batistuta. Takkan awak nak pilih Owen dengan Batistuta juga dapat player yang sama. Awak pilih lah player Beckham ke, Abiati ke, Gully ke, Odo ke. Selain daripada player yang awak dah dapat dah. Itu tips-tips lah. Saya takut nanti korang terburu-buru dah try sini satu kali, dah nampak dah boleh claim dah. Awak dah claim siap-siap. Saya takut kalau tiba-tiba akaun korang luck yang ke-30 tu, tiba-tiba akaun yang 30 tu luck korang dapat player yang korang claim. So sakit lah, rugilah. Amat-amat rugi. So itu sajalah untuk penerangan kali ini. So untuk minggu ini event yang keluar pada 8 Mei korang boleh spin dekat situ 7 kali saja daripada 30. So kita kena tunggu lagi hari Isnin nanti. Kita tengok objektif apa yang ada. Hari Isnin nanti mungkin dia akan ada update lagi dekat sini. Apa lagi objektif yang kita kena buat. Apa lagi mission yang kita kena buat. So kena tunggu setiap hari Isnin, setiap hari Khamis. Dekat sini kita boleh tunggu. Okey, untuk login setiap hari, korang boleh login setiap hari sampai 21 hari, korang akan dapat 11 kali. Objektif tu 17 dengan event 2. So 19 dekat event, so login dekat 11. So kita dapat total 30 lah. So itu saja penerangan untuk kali ini. Untuk information, sebab setiap kali saya live ramai yang tanya, so saya buat video ni supaya korang jelas and then korang faham cara-cara sebenarnya. Sebab event ni pun pernah keluar sebelum ni masa zaman-zaman Baleti yang mana pernah main sebelum ni lah. Zaman-zaman Baleti, David Villa pun sama, event yang sama. Cuma sebelum ni player tak banyak epic, yang ni banyak ada 8. So korang kena ikut step-step yang saya tunjuk tadi supaya mudah untuk korang dapat completekan 30 kali epic spin lah. So saya nasihatkan lagi sekali, spin dulu 30 kali orang, cukup 30 per 130 kali spin baru korang claim untuk keselamatan. Sebab sebelum ni pernah terjadi ramai yang komen dekat video, Jack menyesal tak ikut step Jack lah Jack. Aku claim dulu siap-siap, sekali kau Nami bagi last player yang sama, rugi Jack dapat villa 2 kali. So nak buat apa, Jack dah bagi tahu dan nasihat korang tak nak ikut, saya tak boleh buat apalah. So itu sajalah untuk video kali ni, supaya video ini bermanfaat untuk korang, supaya video ini memberi info-info, ilmu-ilmu yang berguna untuk korang. Kalau ada apa-apa yang korang nak suggest, apa yang korang nak tahu, korang boleh komen dekat video ni, okay? So kita jumpa lagi guys. Thank you untuk support. Yang mana yang hadir dekat YT saya, boleh subscribe saya. Yang mana belum follow TikTok saya, boleh follow. And then video ni pastikan korang share dekat kawan korang, dekat clan korang, dekat member korang, supaya diorang pun dapat info-info yang terkini. Okay? Sampai kita di sini saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum guys. See you guys. Terima kasih selalu support. Bye-bye.